Dia memulakan bisnes public gold pada umur dia 18 tahun. 18 tahun dah datang seminar macam ni tau. Dia hafiz Quran. Anak muda penghafaz Quran, 18 tahun dah datang seminar dah, belajar tentang keuangan macam-macam dah. Walaupun umur dia muda, tapi pemikiran dia mature. Okey. Dan dia meninggal pada usia dia 25 tahun. Ketika beliau meninggal dunia, dia ada 2,200 penyimpan emas. Direct di bawah dia, 2,200. Direct bawah dia, 2,200. Dia meninggal dunia, 2,200 masih boleh menabung emas dengan public gold tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh datang seminar macam biasa. Yang ada dealer public gold di bawah dia terus grow macam biasa. Tahun ni saja dia melahirkan 3 master dealer. Walaupun orangnya dah tak ada. Di bawah dia, murid dia 3 master dealer. Okey? Jadi, ketika beliau meninggal dunia, penyimpan emas di bawah dia ialah 2,200. Katalah aktif 50%, 1,000 saja. Katalah aktif hanya 1,000 saja. Okey? Public gold bayar royalty, katalah penyimpan emas dia setiap bulan menabung 200,500. Jadi, jumlah penyimpan emas dia pada setiap bulan menabung sebanyak 250,000. Okey, kalau yang menabung emas 200,500 saja, 250,000. Public gold akan bayar royalty dia 2%. Setiap bulan dia akan dapat waris dia mewarisi 5,000 sebulan. Tapi realiti tuan-tuan bukan 5,000 sebulan. Sebab founder public gold pernah buat posting. Dia kata minimum 5,000 ke 8,000 setiap bulan. Itu dah lama tau posting tu. Sekarang kita tak tahu dengan empire business dia grow. Jadi walaupun dia mati pun, waris dia terus mewarisi 5 ke 10,000 setiap bulan. Jadi selain daripada tuan-puan menabung emas, saya nak tuan-puan tahu, public gold ada lagi satu peluang. Dapat pendapatan pasif sambil menabung emas. Alang-alang emas dah menjadikan kewangan tuan-puan lebih baik. Jangan selfish. Bagi tahu kepada orang lain.